Organisma hidup sentiasa saling bertindak balas antara satu sama lain dengan persekitaran. Saling tindakan ini membentuk satu sistem yang stabil yang disebut ekosistem. Contoh ekosistem adalah hutan, gurun dan laut. Tasik dan kolam terbentuk daripada pelbagai proses semula jadi dan adalah antara ekosistem yang paling penting di bumi. Mereka digelar buah pinggang landskap kerana keupayaan mereka untuk menapis dan menyimpan pelbagai bahan buangan daripada sumber asli dan manusia. Mereka menyediakan habitat yang unik untuk pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan mereka membantu untuk mengawal banjir dengan menyerap air yang berlebihan. Secara umum, kolam adalah lebih kecil daripada tasik. Selain dibentuk melalui proses semula jadi, setengah kolam juga direka oleh manusia dan haiwan. Contoh kolam binaan manusia adalah taman-taman air dan kolam koi di mana tujuan utama adalah hiasan dan sebagai ciri-ciri landskap. Kolam ikan untuk perindustrian perikanan, kolam mandi untuk rekreasi dan kolam perindustrian di mana tujuannya adalah untuk menyimpan air sebagai sebahagian daripada beberapa proses industri. Contoh kolam yang dibina oleh haiwan ialah kolam memerang. Memerang terkenal dengan sifat semula jadi mereka untuk membina empangan di sungai-sungai dan anak sungai dan membina rumah-rumah mereka di dalam kolam yang terhasil. Walaupun tasik dan kolam meliputi hanya 2% daripada permukaan tanah di bumi ini, kedua-duanya mengandungi sebahagian besar daripada air tawar di dunia. Salah satu ciri kolam yang paling penting adalah kehadiran air berdiri. Ini dapat menyediakan habitat yang sesuai bagi pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Kesemua populasi haiwan dan tumbuhan yang tinggal di kawasan yang sama membentuk satu komuniti. Perubahan dalam populasi sesuatu spesies akan mempengaruhi populasi-populasi lain dalam komuniti. Tumbuh-tumbuhan adalah penting dalam persekitaran kolam. Mereka menghasilkan oksigen apabila membuat makanan. Ini membantu menambah tahap rendah oksigen yang sering dijumpai di dalam air bertakung. Haiwan kolam menggunakan tumbuhan untuk makanan, tempat berteduh dan untuk perlindungan daripada pemangsa. Bahan organik yang terhasil daripada tumbuhan yang mati menyediakan organisma kolam dengan nutrien yang diperlukan. Spesies perintis atau spesies yang mula-mula mengkoloni lombong-lombong dan kolam terbiar umumnya terdiri daripada spesies phytoplankton atau tumbuhan akuatik seperti alga dan tumbuhan tenggelam seperti hydrilla dan elodia. Tumbuhan ini menjalankan fotosintesis. Banyak organisma dalam kolam adalah agak kecil dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop. Pada peringkat permulaan, air kolam berada dalam keadaan jernih. Kejernihan ini membolehkan cahaya matahari diserap oleh tumbuhan tenggelam bagi melengkapkan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini dapat meningkatkan oksigen terlarut. Tumbuhan akuatik merupakan sumber semula jadi yang berpotensi untuk mengurangkan kandungan nutrien dalam badan-badan air yang tercemar. Keadaan di dalam kolam sekarang merupakan habitat yang sesuai untuk pembiakan nyamuk, siput, berudu,
dan ikan kecil. Organisma lain juga menggunakan kolam untuk beberapa aktiviti termasuk burung seperti itik, mamalia seperti memerang dan reptilia seperti ular. Dari semasa ke semasa, spesies perintis ini akan mati dan mendap ke dasar kolam lalu mereput menjadi bahan organik. Pada waktu yang sama, berlaku juga hakisan pada bahagian tebing kolam. Tanah yang terhakis ini bercampur sedikit demi sedikit dengan bahan organik yang reput itu tadi, lalu menyebabkan kolam menjadi semakin cetek. Kolam memainkan peranan yang penting dalam kehidupan banyak burung. Hampir semua spesies burung sering melawat kolam atau tasik untuk minum, mandi dan mendapatkan sebahagian besar makanan mereka, iaitu tumbuhan dan ikan kecil. Terdapat juga spesies burung yang bergantung kepada habitat air tawar untuk membuat sarang. Burung adalah ejen penting dalam pengedaran kedua-dua tumbuhan dan haiwan dari satu habitat ke habitat yang lain. Kolam yang semakin cetek menjadi tidak kondusif bagi tumbuhan tenggelam, tetapi amat sesuai pula bagi spesies penyesar, iaitu tumbuhan terapung seperti keladi bunting, teratai dan kiambang. Penyesaran pertama berlaku. Daun tumbuhan ini yang disokong oleh batangnya hidup terapung di permukaan air. Akarnya berada di dalam air. Ia membiak dengan cepat kerana menerima cahaya matahari yang mencukupi untuk proses fotosintesis. Dalam masa yang singkat, permukaan kolam dilitupi oleh spesies terapung ini. Keadaan ini menyebabkan cahaya matahari tidak lagi dapat menembusi ke bahagian dasar kolam bagi membolehkan fotosintesis berlaku pada tumbuhan di dalamnya. Akibatnya, banyak tumbuhan akuatik mati lalu bertambahlah jumlah mendapan organik di dasar kolam. Diiringi dengan hakisan yang terus berlaku dari semasa ke semasa, kolam menjadi bertambah cetek. Kolam yang semakin cetek kini menjadi tidak sesuai pula bagi tumbuhan terapung. Keupayaan tumbuhan amfibia hidup di darat dan di dalam air membolehkan spesies tumbuhan ini mengambil alih tempat tumbuhan terapung di kolam ini. Antara tumbuhan ini termasuklah daripada spesies Fimbristylis dan Lepironia. Tumbuhan amfibia tumbuh dari tepi kolam dan mengkoloni sehingga ke tengah kolam. Sebahagian tumbuhan amfibia ini juga mempunyai akar-akar rizom yang merebak dengan cepat pada bahagian dasar kolam dalam proses mendapatkan nutrien makanan. Proses ini dengan sendirinya membawa perubahan terhadap habitat di dasar kolam. Perubahan habitat diiringi dengan mendapan yang terus bertambah menjadikan kolam terlalu cetek sehingga tumbuhan amfibia ini pula mati dan reput. Penyejatan air ke dalam atmosfera pada peringkat ini terus menjadikan kolam tersebut kering kontang. Apabila kolam menjadi kering dan kontang, ia menjadi sesuai untuk tumbuhan darat. Tumbuhan daratan seperti rumput, paku pakis dan tumbuhan herba akan menyesarkan tumbuhan amfibia sebelum ini. Tumbuhan darat yang kecil diikuti dengan tumbuhan darat yang lebih besar seperti tumbuhan berkayu, iaitu hutan primer. Selepas beberapa tahap penyesaran yang mengambil ratusan tahun, sebuah komuniti yang seimbang dan stabil akan terbentuk.
Komuniti seperti ini dinamakan Komuniti Climax. Di Malaysia, hutan-hutan tropika adalah Komuniti Climax. Di peringkat global, peranan paling penting yang dimainkan oleh sebuah kolam adalah pengeluaran ikan dan hidupan liar lain. Pada masa yang sama, kolam-kolam ini membantu mengekalkan kualiti air dengan kitar semula neutron. Kolam-kolam seperti ini adalah juga sumber makanan dan sumber rekreasi untuk manusia.